Okey, kita ulang balik latihan yang saya bagi dalam fi'il madhi. Okey, saya nak tanya aja. Lepas tu yang lain cek. Suruh baca. Haji. Baca yang pertama. Kharaja. Kau macam ni sekejap. Ni ada tak? Baca kharaja. Okey, semua cek semua masing-masing. Kalau saya buat saja tak faedah apa, kena kita. Okey, cek kharaja. Betul tak kita buat? Betul tak? Kharuja. Okey. Kharuja. Ngajak saya baca satu dulu senang. Okey, huwa kharaja. Huwa sebut kharaja je, saya sebut. Huwa, saya sebut huwa, saya sebut dhamir. Haji sebut ini je. Okey, huwa Kharuja. huma Kharuja. kharaja ada alif. Ya. Hum Kharuja. kharaja. Okey. Kharuja. Hum Kharaju. okey, kharaju. Hiya. Okey, kharaja dan yang huwa tu untuk mukhatab, bukan. Muzakkar ghaib. Betul? Ghaib yang tak nampak, yang kita ni. Okey. Hiya Kharajat. itu untuk muannas ya. Kharajat, dia tak ada panjang sangat. Kharajat. Okey, hiya huma Kharajata. kharajata. Sebab ada ta, sambung je alif, tambah alif. Lepas tu wa huma hum Kharajna. kharajna. Betul? Semua. Kharajna, lepas huwa anta Kharajta. kharajta. Lepas anta senang, tambah je yang belakang je. Kharajta anta, antuma. Kharajtuma. Okey, kharajtuma. Antum, Kharajtum. anti, Kharujti. kharajti. Sorry. Okey, antuma, Kharajtuma. antunna, Kharajtunna. tunna. Apa? Ana, Kharajtu. tunna. Ada tunna di belakang. Antunna tu, Kharajtu. kharajtunna. Ana, Kharajtu. nahnu, Kharajna. kharajna. Sebab dia domain na kan? Okey. Ya Allah, tak sampai. Apa? Puan Nur Maziah. Okey, Alima. Okey, saya sebut. Huwa alima. okey, yang huwa jangan sebut, saya sebut. Hum, huma, Alima. ada alif. Hum, Alimu. alimu. Hiya, Alimat. huma, Alimata. hunna, Alimat. Alimna. alimna. Silap. Anta, Alimat. Alimta. alimta. Huma, Alimtuma. antunna, Antum. ada antum. Alimtum. Alimtum. Anti, Alimti. alimti. Antuma, Alimtuma. antunna, Alimtunna. ana, Alimtu. Alimtu. alimtu, ana. Alimna. Pas dekat Kak Maziah. Ni dekat Kak Maznah. Pas. Karuma sebab dia ain fa'il dia dhammah kan? You. Okey. Hiya karuma. Huma. Huwa hiya pula. Huwa karuma. Huma Kak Maznah. Huma karamma. Karama. Tak. Karuma juga. Karuma. Ain fa'il jangan ubah ra dhammah tu, semua ra dhammah. Karuma. Lepas tu Hum. Karumu tambah buat alif. Karumu. Lepas Ada alif. lepas tu hiya Karumat. karu. Ra jangan, dhammah jangan ubah. Karumat. Huma. Ya, huma
Karum. Karumata. 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 Punna. Hom. Hun. Honna. Honna. Karum. Karumna. Karumna. Okey. Karumna. Anta. Karumta. Okey. Antuma. Karumtuma. Okey, ambil yang belakang je, senang. Karumtuma. Antum. Karumtum. Ya, okey. Karumtum. Anta. Anti. Anti karumti. Antuma. Karumtuma. Antuna. Karumtunna. Okey. Ana. Karumtu. Okey. Nanu. Karumna. Ahsantum. Okey. Semua cek betul? Betul. Yang ada alimah tadi, yang huwa alimah, huma alimah. Macam mana? Alima. Huwa alimah, Okey. Bagi dekat ni kat mic. huwa alimah, Okey. huma alimah, Okey. hum alimu. Okey. Hiya alamat ke Ali. alimat? Ali. Ali. Ya. Dia punya ain fi'il jangan ubah. Hiya alimat, Okey. huma alimta. Ha? Alim- Huma. Alima. Huma alimata. 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 Hunna alimna. Okey. Anta alimta. Antuma alimtuma. Antum alimtum. Anti. Anti alimti. Antuma alimtuma. Antunna alimtunna. Okey. Ana alimtu. Nahnu alimna. Okey. Betul tu Asanti? Satu salah. Satu salah. Lam fi'il jangan ubah. Okey, faham kan? Tu fi'il madhi. Fi'il madhi sekarang kita buka kepada fi'il tasrif lughawi, fi'il mudhari'. Allah tak padam pun. Ya Allah. Hai, 28. Oh, ada budak baru. Mana beg saya? Ada satu lagi. Siapa tak dapat? Satu je kan? Bagi dia lah. Ya Allah Tuhan. Oh, Nabiah tolong padam je. Silap pula tadi tak tulis. Ni yang ori Itulah. Sebab ni buat kat rumah snap free boleh? Ambil yang siapa-siapa? Okey. Yang ni buat kat rumah. Yang tu buat kat rumah, bukan buat kat sini. Belum lagi, nanti lu kita kena belajar tu baru boleh buat. Tak belajar mana boleh buat. Okey, buka page 18. Tengoklah kita tinggi. Nampak tak macam kelabu biru ni? Kelabu Boleh kot sebab Sagi nak buat colour ni. Pada. Tadi tak sempat.
Oh, dah buat dah makin habis. Lagi tak nampak kecil ni. Sama juga ya. Lagi nipis. Tak apa, sekali saya tulis hitam ini, tak apa ni. Okey, kita buka page muka surat 18. Muka surat 18. Ini kita belajar tasrih lughawi fi'il mudhari'. Okey, dalam kolom yang pertama, huwa, huma, hum. Dia untuk ghaib muzakkar, untuk lelaki. Lelaki ya. Okey, bila dia dalam keadaan huwa, okey, yaf'alu, fi'il madhi dia apa? Fa'ala. Jadi A apa ni? AA ya. Ini kita ambil AA lah ni. Fa'ala yaf'alu. Okey. Tambah apa depan kalau fi'il mudhari'? Ya, sekarang ni kita bila fi'il mudhari' dia jadi kaedah berapa? 11. Sekarang ni kaedah 11. Semua ya kecuali ada ta nanti. Kaedah 11. Kalau ya di depan, baris dhammah di akhir kalimah, kaedah 11. Jadi ya. Yaf'alu. Semua ada huruf anita kan? Huruf mudhari'. Jangan tulis. Semua nak nulis. Saja je nak tulis. Okey. Okey, Anita. Okey, bila tambah je di depan ya aja. Sebab dia kaedah 11. Kalau mudhari' kan tasrih lughawi, dia ke bawah. Bila dia huma, apa maksud huma? Mereka berdua. Mereka tu orang yang kita tak nampak tau. Kalau kamu kita nampak. Mereka berdua maksud dia kan?
tambah alif nun. Sahaja. Ambil ya, fa, ain. Fa, ain, lam. Tambah ya depan, tambah alif dengan nun. Kalau dekat huma. Kalau dekat home mereka mereka tadi yang ni mereka berdua. Tambah waw, nun. Depan semua ya kan? Ya, sama. Okey, bila dekat muannas ya dia jadi ta. Kalau ta di depan, ta di awal kalimah, huruf akhir balik rumah jadi kaedah 9. Ni jadi kaedah 9. Sebab ta. Ya, kita kena nama ta. Ta ni macam ta muannas lah. Kalau ya adalah muzakkar. Beza dia. Huma tambah apa? Sama juga. Tambah alif nun. Cuma depan dia ta. Macam tu. Alif nun juga. Okey. Huna ni untuk muannas. Dia lain sikit. Yaf, al, na. Na ni adalah melambangkan domir mereka. Na ni tak boleh ubah. Ya. Tak di sebab ya ni menunjukkan perempuan yang ni kat sini, kat huna. Nampak tak? Takkan dah asing pula tu. Tak pasal ni an kacau ni. Nak tak? Tak cantik pula tak tengah-tengah. Boleh ya? Boleh ya? Panjangkan tengkuk. Ini hona. Hona dia lain sikit. Ya, al, na. Tak. Yaf, al, na. Itu dia memang bentuk-bentuk tu. Kena ingatlah bentuk-bentuk tak boleh ubah. Okey. Ini muzakkar ghaib. Ini muannas ghaib. Tapi dia masih lagi pakai ya depan sana Pakai ya. Sebab dia perempuan. Dia ambil huna ni. Dia ambil huna. Dia tak pakai ta. Tak, dia tak pakai. Okey, lepas ni anta. Anta adalah muqatab kan? Muqatab orang yang diajak berbicara, orang nombor 2. Okey. Maksud dia yang ni engkau kan? Ni engkau. Yang ni kamu berdua. Yang ni kamu. Menunjukkan ramai jugalah. Okey, bila anta tambah ta depan kan? Ta depan Mau ta depan. Ta. Sebab dia muzakkar kan? Ta engkau kan? Kau. Lepas tu bila antuma sama juga alif nun. Bila antum waw nun. Tapi ta depan. Semua ta depan. Bila anti okey, taf'aluna jadi kaedah 19. Okey, anti tambah ya nun. Taf'alina. Dia ada ya nun. Ya nun. Antuma sama juga alif nun. Antuna taf'alna. Yang ni yaf'alna. Yang ni taf'alna. Beza depan je. Huruf mudhari' depan je. Ta dengan ya. Okey, ana alif.
Sama kan? Af'alu. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris patah. Kaedah? Satu. Okey. Nahnu. Nun di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Kaedah? Kaedah 3. Itu bentuk acuan-acuan dia. Acuan dia. Semua kena ikut acuan je. Nahnu kami. Mana? Silap kami. Ni kami bukan kamu. Ni tak perasan ni. Kami. Dalam buku dia tulis kamu. Kamu tu dekat Antona dengan anti je. Bawah kami ya. Cek kat buku. Perasan tak? Kami bukan kamu ya. Bila pula fi'il amar kita belajar fi'il mudhari'? Kan depan tu tasrif lughawi fi'il mudhari'. Okey. Anta. Macam mana anta yang mana? Dengan lain sebab yang tu muzakkar, satu muannas. Sama. Tapi satu maksud dia, satu maksud engkau. Beza. Ya. Macam tadilah. Kaedah 9 boleh dapat jadi huwa kan? Macam itulah. Satu wanita, satu lelaki. Macam itulah. Faham tak? Rozia tanya tadi. Walaupun sama. Kenapa dekat hiya dengan anta sama? Kan kaedah 9. Taf'alu kaedah 9 dekat anta kan? Maksud dua kan? Satu maksud engkau, satu maksud dia. Tu yang ada ni, tu yang kita kena belajar surah tu. Macam mana datang ia? Bila dia jadi muzakkar, jadi kaedah 9. Bila dia jadi muannas, terjemahan dia kaedah 9 juga, tapi terjemahan dia adalah dia sebab dia muannas. Okey. Okey. Kaedah 9 berlaku dalam dua ni. Ya. Okey. Nun tahu tak nun sebab apa nun? Ni nun dipanggil nun apa ni? Nun niswah. Saya pernah sebut kan? Ni panggil nun niswah. Niswah. Nun Allah tak nampak ni. Nun. Ni dekat sini, dekat ni. Nun niswah. Nun niswah. Nun ni tak boleh gugur langsung. Sebab dia adalah dhamir. Hundah satu je. Okey, di dalam buku kita. Kita nak nampak dengan tak nampak, kita kena buat latihan. Okey, tengok sebelah. Muka surat 19. Sebelah dia. Okey, sekarang ni dia tulis kat tu alimah. Lam fi'il dia baris apa? Kasrah. Jadi kasrah dia punya A ke U ke? I. Jadi I. Lepas tu dia tulis kan kat huwa ya'lamu. Ya'lamu jadi apa? A. Sebab lam fi'il. Okey. Orang tak faham lagi. Alima. Mana fa fi'il? Ain. Mana lam fi'il? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Mim. Kira lam fi'il dia baris? Ain. Fa'ala. Ain fi'il baris? Alimah. Alimah. Ain fi'il baris? Kasrah. Dalam wazan 1 fa ain lam. Mana yang berubah?
Ain fa'il sahaja. Fa tak berubah, lam tak berubah. Sebab tu lam dia baris kasrah. Bila baris kasrah dia adalah ai. Okey. Okey, alimah. Semua orang tak blur itu. Alimah. Okey, alimah. Dia tulis yang lamu. Sebab dia fi'il mudhari', kena tukar buat mudhari'. Yang lamu. Okey. Fa. Ni fa fi'il. Ni ain fi'il. Ni lam fi'il. Okey. Ain fi'il saja yang berubah. Okey, yang ni kalau bawah jadi apa? Ai. Okey, yang lamu ya jangan kira sebab ya huruf mudhari', ya tambahan. Ain, lam, mim. Mana ain fi'il? Lam. Lam. Kalau baris patah jadi terbalik ni. Jadi alima, ya'lamu jadi okey, ini adalah okey, sekarang ni kita buat latihan sama-sama mengikut apa nama? Kita punya acuan. Okey, ya'lamu kan? Buat pen hitam. Okey. Ni alimah, kita buat alimah lah. Okey. Ambil sebiji dia. Ya, ain, lam, mim. Ya baris patah. Semua ya baris patah ya? Ni, semua baris patah kan? Ikut sebiji. Ya, ain, fa mati ke? Semua mati kan? Ya. La, mu. Sama tak ni? Sama kan? Ya ini, ain ifa, lam ain, mim lam. Ya, la, mu. Kalau dekat huwa. Kalau huma, ya, la, ma, ni. Ya, la, ma, ni. Sama tak? Ni mana fa fi'il? Fa. Ain, lam, min. Kan? Ain, lam, min. Ya, mati kan? Ya, lam, bathah. Mim, sebab nak tambah alif. Kalau nak tambah alif, huruf mim, nak tambah alif, mesti baris patah. Sebab dia mengikut, apa panggil? Mengikut kesesuaian. Jadi tu tambah pula nun. Yang lima, yang lama, ni. Jangan buat yang lima, tak boleh. Ikut ni juga. Acu dia, ikut acu. Tak boleh yang lima. Mesti yang lama. Ni mudhari'. Yang lama, ni. Yang alimah tu dia mati. Mati. Okey, sebiji dia kan? Yang lama ni kan? Okey, kalau dekat home jadi apa? Ya, lamu. Nah, sebab ada waw, nak tambah waw. Mesti ada sebelum tu kena baris Roma. Ya, lamu, na. Okey. Lepas tu dekat ya tambah ta kan? Ta, la, mu. Ta, la, mu. Mana ya hilang? Mana ya tak ada ya ni. Acuan ni. Ta kan huruf mudhari' juga. Muannas ta. Muannas ta.
Okey. Tak lamu. Tak lamu je. Ha, ikut acuan, ikut acuan. Okey, kalau rumah tak rumah. Tak lama ni. Ha. Tak lama ni. Ha. Dia kalau rumah semua sama, kecuali depan. Semua ada min alif nun. Alif nun, tambah alif nun. Tak lama. Okey, kalau honna sama ni, buat macam ni. Ya, tak ya balik ah. Ya. Lam na. Ya baliklah honna. Ya balik. Bila sampai honna tukar ya balik. Ya. Lam na. Ikut sebiji-biji acuan dia. Ya. Lam na. Ha, nun bari kasrah. Kalau anta, okey, tak lamu. Tak lamu. Tu sama tak? Ta, ain, lam, mim. Okey, kalau antuma, ha, tambah ya alif nun. Tak lama. Sama ya, lama ni. Lama ni. Kalau antum, tak lamuna. Tak lamu. Nah, sebab dia kaedah 19. Wow, tu kan wow di sini tambah ni. Mereka kan mereka mengetahui kan. Dia tambah waw nun, dia tambah. Macam mana? Pada waw tu. Tak ya. Automatik dia memang sukun. Dia tak semestinya semua baris kita nak bubuh baris. Dalam Quran pun bukan semua dibubuh baris. Kalau mati dia tak bubuh baris pun. Tak salah. Okey. Anta untuk lelaki, anti untuk perempuan, tambah ya nun kan? Tak la mi tambah ya nun, ya nun. Tak la mi na. Ah. Kalau antuma sama juga. Tak, ulang balik. Lama ni. Anti kena ada ya nun. Ha, lamina. Sebab kenapa min tak boleh berbaris bawah, baris atas? Sebab ya ada. Bila ya dia ikut kesesuaian ya baris bawah kan? Dia ikutlah min ya nun. Tak. Okey, kalau antona tak lam na. Kalau ana, tambah hamzah, ain, lam, mim, la, mu. Nahnu, nun tambah nun di depan. Lamu. Perasan tak? Apa nama? Betul? Perasan tak? Atau betul-betul je?
Nahnu tambah nun je lah. Kaedah 3. Okey, boleh. Padam. Ada acuan. Tak, dia ikut acuan aja. Ikut acuan dia tak lari, ikut je acuan. Dah. Daripada ini je. Sebab kita nak buat semua. Dah, yang ni dah. Dah. Okey, sekarang ni kita pergi wazan 2. Tadi wazan 1. Wazan 1 berapa huruf? 3. Wazan 2 ikut acuan. Dia tak ada AI, dia tak ada AU, tak ada apa. Ha, ingat itu je. Wazan 1 saja. Okey. Wazan 2. Alima jadi apa? Kalau Mazi? Allama. Kalau muzarek? Tengok dekat ni. Kalau tak boleh diingat ni, tengok dekat template kita. Allama. Yu'allimu. Fa'ala. Yufa'ilu. Ni adalah wazan 2. Allama. Bila dia alima kan? Tapi bila wazan 2 dia kena ikut acuan. Jadi allama. Okey, allama jadi yu'allimu. Yu'allimu. Okey, yang ni tak lagi boleh perasan. Yang ni tak berubah 3 huruf ni. Yang ni tak berubah. Okey, contoh. Huma tambah alif nun kan? Tambah alif nun. Jadi yu'allimani. Yu'allimani. Yu'allima berubah tak? Berubah tak ni? Nampak tak? Berubah ke tak berubah? Dia sama dengan atas kan? Dia tak berubah. 3 tu mesti, kalau betul yang tu, alif betul. Kalau hum? Yu'allimuna. Tambah je bawah nun. Yu'allimuna. Yu'allimuna. Yu'alli. Berubah tak? Tak berubah kan? Tambah waw nun saja. Nampak? Buat dalam, nanti buat macam ni. Kotak tu, makna kata yang ni jangan ubah. Tulislah macam-macam pandai ni. 3 huruf ni, ya, ain, lam memang tak berubah. Sama. Yu'alli. Yu'alli. Okey, kalau ya. Ya. Ya, ya. Ya, ain, lam. Tu katalah ya. Katalah. Tu al li mu. Tu kata kan? Ya dah ta dah. Kalau huma tu al li ma ni. Tu al li ma ni. Kalau huna tu alimna. You balik. Huna tukar you balik. Ya. You alimna. You alimna. 3 ni berubah tak? 3 ni berubah tak? Tak berubah.
Nak kena ingat yang tu, nak kenal yang tu. Tak berubah. Anta tu'allimu. Tiga ni tak berubah, ganti ta je sebab pada anta kena guna ta. Ini tu'allimani. Ini tu'allimuna. Anti tambah ya nun. Tu'allimina. Tu'allimina. Tu'allimani. Ulang balik. Tu'allimani. Antuna? Tu'allimna. Semua tak berubah kan? Semua tak berubah. Kalau Kak Ana? Mu. Sebab dah aku kan, tukar hamzah depan ni hamzah. Kalau nahnu? Jadi nu'allimu. Nu'allimu. Kenapa huruf mudhari' dia semua baris dhammah? Sebab memang dia wazan dia macam tu. Fa'ala yufa'ilu. 'allama yu'allimu. Ni wazan 2. Wazan 4. Dah. Dia antuma semua ada alif nun. Okey, yu'allima maksud apa? Terjemah. Ia mengajar. Kamu, mereka, yu'allima ni, mereka berdua mengajar. Mereka ramai. Mereka mengajar. Okey. Apa nama? Ia mengajar. Dekat rumah? Kamu berdua mengajar. Yang ni, engkau mengajar. Engkau berdua mengajar. Kamu mengajar. Engkau
Tak. Anti, engkau mengajar. Engkau berdua mengajar. Kamu mengajar. Mana? Tu'allimna. Tu'allimna. Kan saya kata benda ni 3 ni jangan ubah baris. Dia tak boleh jadi tu'il. Kalau ada. Kalau u'allimu, aku mengajar. Nu'allimu, kami mengajar. Bengang pula telinga. Tengok anta tu engkau. Anta engkau. Anti pun engkau. Tanda. Tanda. Dia beza macam ni. Kalau yu'minuna, ya depan kan? Mereka beriman. Kalau tu'minuna, kamu. Kalau wanun jadi kamu. Jadi kamu. Kalau ta depan, kalau ya depan jadi mereka. Macam kita kaedah. Kaedah 5 apa? Kaedah 5? Yu'minuna. Maksud dia? Mereka beriman. Kalau tattaquna, engkau bila dia tunziru. Bila ada waw nun dia jadi kamu. Tattaquna, kamu bertakwa. Macam ni lah. Bila ta ada waw nun, mana ta waw nun? Ini jadi kaedah 19 kan? Kamu. Kalau ya kaedah 5. Yu'allimu, mereka. Mereka. Jadi ni kaedah 5 ni. Kaedah 5. Nak beza dengan huruf mudhari' depan je. Ni kaedah 5. Okey dah, saya nak padam nak kaedah 4. Buat kaedah 4, kaedah wazan 4. Wazan 4 apa? Wazan 4 yang ori. Pakai acuan. Af'ala yuf'ilu. Jadi kalau wazan 4 alima ya'lamu a'lamu yu'limu. Okey, bila wazan wazan 4 af'ala yuf'ilu. Kalau a'lama yu'limu. Dah tak ada sakdu dah sebab dia wazan lain dah. Kena ikut wazan cuan. Jadi ini yu'limu. Okey. 3 ni jangan ubah. Ni jangan ubah. Jangan ubah. Lepas tu
Lima ni. Tambah alik nun je. Yuk. Lima ni. Yuk. Limuna. Ni? Ta. Tuk limu. Yang ni? Tuk limuna. Tuk lima ni. Balik pula. Tuk lima ni. Warna? Yuk. Yuk. Yuk lam. Yuk lim na. Buat diikut ni kan? Tiga ni jangan ubah. Warna. Ya balik Yuk lim na. Jangan ubah. Kalau anta tuk limu. Tuk lima ni. Tuk limuna. Kalau anti tuk limina. Ha? Ya. Tuk limu. Semua baris dhamma, semua huruf mudhari' baris dhamma ikut dia punya wazan. Lepas tu ni apa? Taf'alan. Tuk lima ni. Tak tahu tanya? Ada baris. Baris bawah. No. Baris bawah. Antum mau mana? Ni. Antum mau mana? Yuk limna ada baris atas. Kalau ada ya nun, ni ma ni baris kasrah. Dia saja baris kasrah, ni semua baris fathah. Kalau ana ada habis. Ana sama tak sama? Tak sama. Mana boleh sama? Memanglah antuma kan saya kata ada alif. Mesti ada alif lah. Ni tu kena ada nu. Allah takkan pula. Ni baris bawah. Mana? Ni. Sama je semua. Ni baris kasrah. Berubah ada tiga-tiga ni tak ubah langsung. Allah ketak pula. Tiga-tiga ni memang sama. Tambah belakang sahaja. Sama depan. Tambah belakang, ubah belakang je. Ubah belakang je, depan tak ubah. Kat sebelah weh.
Tak clear bagi tahu eh. Ana tu? Limu. Ni ada baris bawah ni. Kan cakap dia tak ubah, jangan ubah. Limu. Limu. Limna sama dengan ni. Limu. Ya harmakallah. Betul. Lah sama lama tak menulis. Dia semua U depan. Semua doma depan. Maimunah nampak kan Munah jauh? Ha? Belakang, kalau boleh buka belakang, yang minggu depan buka di belakang, bagi setengah duduk belakang. Nampak dekat sikit. Ha? Itulah, dah. Depan kosong pun. Boleh kan, duduk depan lah sikit. Tak, bila kita ke belakang, bila masuk dalam YouTube, nampak kosong tau. Di depan nampak ramai sikit. Tak dan. Buat rumah. Okey. Untuk wazan 5, homework. Contoh saya beri contoh Tak pergi sambung je. Okey. Dengar ni, dengar. Wazan 5 buat kat rumah. Saya beri contoh. Kalau wazan 2, yu'allimu kan? Kalau wazan 5, yata'allamu. Tulis yata'al. Tambah ya biasa kan? Yata'allamu. Yatafa'alu kan? Yata'allamu. Tu buatlah sambung je. Yang atas. Okey. 3 ni Allah. Yang tu jangan tak ada berubah. Ya ta'ilam tak berubah. Sambung je di belakang. Macam ni lah. Masuk ya nun, masuk waw nun, masuk alif nun. Ni wazan 5 ya, tak buat dah tak ada. Wazan 5 buat kat rumah. Tak dan. Ya, tambah waw nun je. Tengok contoh di sebelah dia tu. Ikut mudhari'. Kalau terjemahan ikut mudhari' je. Mereka depan semua. Angkat Syed. Kat D punya. Okey, buka homework yang saya suruh bagi tu. Sekejap.
Kertas-kertas yang 3 keping tu. Tambah satu lagi lah yang tak siap tadi kan. Okey, nanti balik tak tahu nanya pula kan. Tahu dalam sia. Buka tak? Nah, apa? Mariam yang minggu lepas tak datang. Dekat bawah tu. Kat bawah ambil satu ni. Saya buat lebih. Minggu lepas je. Dekat depan ni pun dah letak, tapi kat kita maknanya tata lah. Tata lah. Tata. Sebab dia wazan apa? Wazan 5. Nanti kan sampai ke hia ada 2 ta. Ta ni satu, ta ni satu. Jangan pelik pula. Tata al memang ada. Dekat hia. Dekat hia kan? Kan hia start pada ta. Yang ni tukarlah. Tata alamu. Sebab dia ta depan. Jadi ta an lamu. Yang ni hia. Yang ni huwa. Bila hia tukar di ta kan? Jadi ta an lamu. Ya kalau home. Okey, buka yang saya bagi tu. Okey, buka yang mula-mula muka depan. Saya pun print pula dah. Saya pun klip depan. Saya cari pula mana pula. Okey, fi'il mudhari'. Saya tulis kataba au. Kalau kataba au, mudhari' jadi apa? Yaktubu. Tulis siap-siap tak lagi lupa. Kataba yaktubu dekat huwa tu. Tulis yaktubu di bawah kataba. Dekat huwa. Ya. Kan sekarang kita nak buat mudhari'. Yang atas tu saya tulis fi'il madhi. Faham tak saudara? Kataba fi'il apa? Madhi. Sekarang ni kita belajar fi'il mudhari'. Jadi kataba sebab dia au. Jadi yaktubu. Sebab au. Kalau tabi'ah. IA. Tak. Tabi'ah. Mana pula ada sabdu pula. Yatba'u. Ba IA. Ain fi'il huruf apa? Tabi'ah tu ain fi'il huruf apa? Ba. Jadi I. Kalau A tambah ya depan, ta mati yatba'u. Ni kalau tak sebut kan tulis rumah apa benda lah nak buat. IA kan yatba'u sebab ba adalah ain fi'il. Jadi ba kasrah ai. Lepas tu mudhari' jadi fathah. Tu yang jadi I A. Kalau ghafara A kan? Kalau mudhari' I yaghfiru. Tulis yaghfiru dekat huwa tulis yaghfiru. Ja'ala A dah kan? Kalau mudhari' dia A yaj'alu. Dia mesti fi'il mati. Yaj'alu. Boleh? Yang kedua, nazala ke qatala dulu? Dalam saya klip tu. Nazala ke qatala? Okey, qatala. Qatala maksud apa? Telah bunuh oleh ia boleh. Telah bunuh oleh ia sebab dia wazan 1. Okey. Qatala
Mana ain fi'il? Ta. Ta baris apa? Fathah. Fathah jadi A, I, U. A. Jadi A tu adalah qatala. Kalau mudhari' U dhamma. Yaqtulu. Tulis dekat huwa tu, dekat wazan 1 AU tu, yaqtulu. Qatala yaqtulu. Boleh? Kalau wazan 3, wazan 3 apa? Ada alif. Qatala, qaf alif ta lam. Qaf alif ta lam. Tulis dekat huwa tu. Wazan 3 ada alif kan? Qaf alif ta lan. Ta lam. Lal pula dah. Lam. Qatala ada alif. Dah. Yang bawah tu buat kat rumah. Okey, yang ketiga. Nazala. Apa maksud nazala? Telah, jangan ada jangan ada kan. Telah turun oleh ia. Kena buat terjemahan tu. Kena tahu juga terjemahan, jangan buat itu je. Telah turun oleh ia. Dia A ke U, I ke U? Mana ain fi'il? Zai. Baris apa? Jadi A. Kalau mudhari' jadi I? Nazala. Buatan 1. Yan. Nazala. Yan zilu. Zai tu baris bawah. Boleh kasrah Boleh ikut dah ni? Iya ke? Nazala ambil. Nazala tinggal. Ambil ori ya. Nazala yanzilu. Ni huruf last kan? Okey, wazan 2. Wazan 2, orang 1 nazala. Kalau wazan 2 tambah sabdu. Nazala. Nazala. Okey, kalau mudhari' yunazzilu. Start pada apa? Wazan 2 sampai wazan 4, dia punya mudhari' dia baris dhamma. Nazzala yunazzilu. Wazan 4 tu yunazilu. Bila pula wazan 4? Wazan 2. Wazan 2 sampai 4 semua baris dhammah huruf mudhari'. Okey, lepas tu wazan apa pula? Wazan 4. Wazan 4 jadi wazan 4 ori dia apa acuan dia? Af'ala, yuf'ilu, nazala. Bukan. Nazala ya. Yunzilu. Dia punya wazan 4 dia anzala, yunzilu. Kau ada waw tau. Yunzilu jangan sebut waw lah. Panjang. Wazan 4 kan? Wazan 4 ori dia apa? Ori wazan 4. Af'ala yuf'ilu, anzala yunzilu. Yunzilu. Tak ada sabdu ya? Tak sabdu dia wazan 2. Okey dah. Okey. Terjemahan. Kataba telah tulis oleh ia. Jangan menulis lagi sebab kataba dia tak ada maf'ul bih. Okey lagi tabi'a.
telah ikut oleh ia. Ni yang mula-mula page tu maksud dia. Kataba telah tulis oleh ia. Saya nak setiap ayat tu semua tulis terjemahan baru boleh hafal. Telah tulis oleh ia. Tabi'ah telah ikut oleh ia. Ghafara telah ampun oleh ia. Tak boleh lagi telah mohon ampun. Mohon ampun dalam wazan 10 nanti baru telah mohon ampun itu. Oleh telah menjadi oleh ia. Jadi menjadi. Kalau ja'ala telah menjadi, kalau ya ja'alu ia menjadikan, macam itulah. Kalau mudhari' jadi dia punya fa'il dia di depan. Ia menjadi, kamu menjadi. Beza dengan madi. Madi telah oleh ia, macam tu. Boleh ke? Nazala. Nazala telah turun. Qatala telah bunuh. Kalau tadi ada qatala tak? Ada kan? Qatala telah saling bunuh. Oleh ia. Terjemahan kena habis ya. Jangan sekat. Telah bunuh oleh ia. Ya. Itu kalau qatala. Kalau qatala ada saling. Ia turun lah. Ia turun. Okey, tadi nazala telah turun oleh ia. Kalau yunzilu, ia turun je lah. Ia turun. Macam tu. Mudhari'. Ya. Ia ikut. Ia minta. Itulah. Ia menjadi. Macam itulah. Ya. Tak apa, minggu depan kita ulang balik. Kita bincang balik. Okey, dah 11 suku. Surah panjang. Minggu depan ayat, nak tengok jap. Kita sekali lagi kita buat, kalau terjemahan kita buat 2 ayat je. Sebab surah ni makan masa. Tak boleh nak belajar ni kan senang nak nulis apa tu. Okey, tadi sampai ayat 73 kan? 74 satu saja. Pasal yang homework tu pun panjang. Macam cuti sekolah. Kan kita tak ada cuti sekolah. Apa-apa ni. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan wala'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.